rotate kamera babe. Macam mana? Saya insecure lah. Muka saya kalau flip, awak tengok ini flip. Nasib baik kau tak duduk depan je. Macam mana? Oh, awak ready 1, 2, 3. Kan dah sengit muka saya tu. Kan dia macam kening saya tu dah mula berganjak. Kening saya mula berganjak dah. Lepas tu saya dah tak tahu mana kanan saya, mana kiri saya. Itu masalah dia bila saya flip kamera. Kenapa saya pakai jari ni pula? Tadi jari ni tak. Lantak lah. Yang penting korang tahu apa saya jual. Okay, saya pening kepala lah. Saya gerak sini, dia pergi sana. Cantik doa. Ya, Tasha. Okay. Okay, ni sekali asal. Ya. Saya fans awak dah sabar. Hai. Okay, saya pening lah bila flip. Okay, jadi sekarang bisingnya kat belakang tu. Dah. Last. Okay dah. Kat belakang macam ada tengah nak buat rumah. Padahal pasal rak je yang belakang saya ni. Terima kasih Kak Murin. Okay. Piling tu, dia macam buat piling. Bising betul. Bau yang best. Okay, hari ni kita menjual santai-santai kan. Kalau nak beli, nanti Tasha akan masukkan beg kuning. Kalau kata tak nak beli, nak tengok saja pun boleh. Kalau rasa macam tengah nak prepare makanan untuk berbuka, sambil-sambil tu malah nak buka TV, buka live saya. Sebab insyaAllah kita akan hidangkan rancangan ini dengan hiburan yang tidak kering gusi. Bersama saya, Hashim Belatuk. Popcorn paling best. Awak tanya saya kenapa awak yang jawab? Biarlah saya bagi tahu mana yang best. Tapi popcorn pun betul lah, best juga popcorn tu. Sekarang ni dekat saya ada banyak sebenarnya. Ada coklat moist. Mana? Sini tengah. Okey, sini tengah. Sini aku punya kanan, tapi dalam kamera tu sini kiri. Sini kanan. So, kanan kiri. Tapi kejap aku pening. Kalau korang nampak, okey, ni apa? Kanan kan? Sini kanan kan? Betul tak? Sini kanan, sini kiri. Pusing balik. Sabar, flip balik je lah. Nanti korang tak nampak betul-betul produk dia. Okay, saya punya kepala pun dah megang ke sini dah ni. Dah macam gini dah. Ada macam gini dah. Coklat kiri ma'am. Okay, coklat ni korang punya kiri tapi ni saya punya kanan. Choco kiri, kanan ni kunafa. Okay, kalau macam tu. Okay, saya ada nampak? Dia sempat tak bertukar tadi? Nampak sempat tak? Aku laju tadi tu. Mana sekarang, mana kanan, mana kiri? Teka. Sekarang mana kanan, mana kiri? Teka. Teka. Tak sempat. Tak sempat. Kan dah cakap. Okay. Aku layan korang macam korang ni orang kata anak-anak buah aku je kan. Okay, sekarang ni kita nak. Saya tak nampak beg kuning masalahnya ni. Dah ada beg kuning dah ada Korang dah ada beg kuning Korang kira dah boleh dah beli ke apa kan? Betul tak? Korang kira dah boleh kan beli? Beli lah. Aku nak cakap apa lagi? Kalau korang dah beli lah kan? Semua wangi. Dah semua wangi. Asal kau tak percaya cakap aku pernah tipu korang ke? Pernah aku tipu, pernah aku pinjam korang 100, tak pernah kan? Beli je lah. RM10 RM10 besar ni. Kalau nak long lasting ambil yang besar ni. RM35. Alah, tambah lagi RM25 je. Lepas tu set satu nama dalam CB apa? Apa yang korang tak nak je? Mana ada mahal? Perfume lain mahal lagi Ini 35 dapat 35ml. Besar. Alah, cerita sikit nak bau apa? Nak bau yang mana? Suruh-suruh aku cerita. Tapi tak cakap bau mana. Mana aku nak tahu apa isi hati kau? Macam dalam isi hati aku adalah Ikmal Nur. Kalau korang aku tak tahu. Mana aku nak tahu? Cakap lah.
Favorite member mak member. Hati kita ada Malzan. Yelah, Malzan tak ada dekat sini. Sini semua coklat genafa. Durian krip. Mana ada wangi bau Malzan. Jangan aku nak bagi tahu kau. Pening ah. Pening ah. Okey lah. Ni dekat tangan saya yang 35ml. Korang boleh tengok kat dalam beg kuning tu. Saya pun tak tahu apa Tasha letak. Tapi biasalah. Kita ni orang kata memang bulan-bulan Ramadan ni kita akan diuji dengan rasa baran yang melampau. Jadi memang saya tengah baran lah ni. Okey, mana? Sini pula. Okey, nampak tak? Ini kunafa pistachio. Besar. Dia sebenarnya besar tau. Tangan aku je cuma lagi besar daripada. Saya nampak kecil bila aku pegang. Padahal besar. Aku pernah suruh anak buah aku umur 3 minggu. Aku suruh pegang. Besar. Besar 35ml ni. Korang nampak kecil sebab yang pegang aku. Kalau kau suruh Rias, anak Elris dengan Kak Jo, kalau Rias pegang besar. Alhamdulillah dah beli. Terima kasih Kak Zuharisa. Dia besar 35ml. Harga baru RM35. Kalau korang rasa korang nak yang ringan-ringan je, yang orang kata mudah bawa, beli yang macam ni. Yang ni bentuk perfume pen. Ya besar dah beli. Belilah lagi. Aku berkira sangat. Belilah lagi satu. Alah, satu je pun. Kan? Kalau ni RM10. Macam ni bau bingsu honeydew. Nampak? Aku pakai ni kan. Kita kan ada buat majlis kesyukuran. Aku pakai lah ni. Ramai bersyukur aku pakai tau. Ramai yang bersyukur aku pakai perfume. Sebab kalau aku tak pakai, dia orang jadi rasa macam kurang bersyukur lah kalau aku tak pakai. Yang ni aku pakai, dia orang bersyukur tau. Ni bau honeydew bingsu. Dia ada bau honeydew lah. Dan nama bau honeydew bingsu. Takkan bau Kinder Bueno. Mustahil. Kau tengoklah kat beg kuning. Yang ni harga RM10. Tapi kalau beli yang RM10 ni, korang tak dapat nama dalam CB. Nanti waktu diorang buat live CB, korang tak boleh masuk sebab benda tak ada nama. Buat apa masuk? Buat perkara sia-sia kenapa? Dunia ni kejap je. Kenapa suka buat benda sia-sia? Buatlah benda yang ada manfaat. Korang ni apalah. Okey, lepas tu macam itu, yang ni RM10. Kalau yang macam ni, yang ni RM35, dapat nama satu dalam CB. Kalau macam ni korang masuk dalam live diorang, jawablah, "Hai, ya Aisyah." Aisyah mana ni? Saya kenal ke? Ni Aisyah mana? Saya ni tak sempat nak baca nama. Saya ramai Aisyah saya kenal. Antaranya Aisyah AI Team. Lepas tu Aisyah kawan saya kat Terengganu seekor. Seorang. Sorry, saya memang jahat sikit dengan Aisyah yang kat Terengganu tu. Boleh bawa solat ke Mak? Boleh lah. Apa pasal pula tak boleh bawa solat? Boleh. Raja perfume ni, orang kata dia memang menitik beratkan tentang benda-benda ni. Dia memang boleh bawa solat, boleh bawa jalan-jalan, boleh bawa mandi. Kalau kau rasa tergamak nak bawa waktu mandi pakai, boleh je. Kita yang buat dia apa? Boleh. Macam ni, yang ni saya pegang ni bau kunafa pistachio. Bau kunafa pistachio ni kan, bau dia sesuai untuk lelaki, lebih pada lelaki sebab dia bau kacang. Tapi kalau perempuan yang macam saya, yang jadi macam tak faham bahasa, orang cakap ini perfume lelaki, pakai juga. Boleh juga ambil kunafa pistachio. Dia memang bau-bau yang garing-garing. Bau dia sedap. Bau dia sedap lah. Lamanya tak pakai kunafa pistachio ni. Aku asyik pakai ilmu London je. Bila pakai ilmu London, aku dah terlupa kunafa pistachio ni pun sedap juga bau dia. Kau tak puasa ke? Kau ajar kau ni. Kau ajar. Kau ajar. Aku puasa kau. Aku semalam masak ayam masak kicap tau. Kau sampai hati kau. Kau sampai hati kau tau. Aku macam, aku tak boleh lah macam ni tau. Kau suka-suka kau je. Aku bagi tahu mak aku. Kau kan, aku nak nangis tau tadi sebab aku ingatkan azan Zuhur tu dah maghrib. Aku sikit lagi nak nangis. Kau cakap aku tak puasa. Kau ni kau ajar lah. Kau ni kau ajar. Abang kau ni hijau. Aku tak main mak.
Aku main abang kau ni hijau. Dah. Tengok dekat beg kuning tu. Aku ni melawak juga. Sale aku tak naik siap Sale aku tak naik siap. Kau tengok dekat beg kuning tu. Jangan leka. Suka sangat macam gitu tau. Leka. Lagi yang mana pun boleh wangi. Kalau paling wangi daripada skill kewanitaan yang aku ada dalam diri aku suka strawberry smoothie. Sebab strawberry smoothie ni dia bau-bau dia manis, bau-bau lemak-lemak strawberry. Aduh, yang ini pun buka tape bukan main bising. Prak. Tak boleh buka diam-diam ke? Minta maaf ya. Rumah ni ramai, ada 2 orang. Tahan lama. Bercakap tentang perfume, raja perfume ni. Perfume dia memang tahan lama. Dia memang very long lasting geng. Saya pernah spray hari ni 3 tahun lepas bau lagi. Tidaklah bergurau. Dia paling tahan saya rasa 4 hari, 3 hari boleh pergi. Ada orang review, ada orang bagi feedback apa tau. Dia kata hari ni dia pakai, lepas tu dia basuh baju tu bau lagi. Rupanya kisah sebenar dia macam mana bau tu boleh ada kat baju sebab dia lupa nak tekan on. Dekat dia punya mesin basuh dia lupa tekan on tu kan. Pasal dia dah basuh semalam, besok bau lagi. Itu je. Tapi kau kena percaya memang long lasting. Saya memang tak biasa menipu. Saya cakap jujur dengan akak-akak abang-abang ni, saya memang tak pandai menipu bang. Saya apa-apa memang orang tahu saya menipu. Bau buah-buah ada. Antara bau buah lah saya bagi bau buah-buahan. Kita ada durian creep. Yang ni Bos Long iaitu owner ataupun founder kepada Raja Perfume ni bagi tahu saya bisik-bisik waktu hari tu kan. Kita orang tengah ramai-ramai. Bos Long bisik. Dalam durian creep tu ada di 24 tu. Ada di 24. Ada musangki kok. Ada nok dia. Itu Bos Long cakap. Saya tipu. Saya tipu. Bos dia cakap macam tu, saya tipu. Dia memang bau-bau durian. Tapi Dan, saya bagi tahu satu hal lah. Nama dia durian creep. Dia punya packaging lawa Nama durian creep kak. Tapi akak jangan risau, memang dia tak ada bau yang durian yang tengik tu, tak ada kak. Dia bau murtabak tak ada Zan. Bau murtabak belum lagi lah kak. Murtabak sekarang tak banyak orang kata permintaan. Dia kan, kita nak berniaga ni, kita kena tengok ekonomi macam mana. Ekonomi kan, permintaan dengan penawaran tu. Bila permintaan banyak, penawaran kena rendah tau. Dia tak boleh sama banyak. Lepas tu kalau macam permintaan pula rendah, penawaran kena tak ada langsung. Sebab orang tak minta, buat apa buat. Betul. Murtabak tak ada orang minta, baru akak seorang minta. Jadi saya tak boleh buat apa, memang tak ada murtabak. Okey, ni durian creep. Bau dia saya bagi tahu saya ni memang profesional. Saya memang profesional bab-bab ni. Okey. Bau durian creep ni perempuan sesuai pakai. Kalau lelaki tu suka bau-bau manis, bau-bau yang berlemak-berlemak, boleh pakai. Tapi ni biasa perempuan suka. Dia tak ada bau durian yang menjengkelkan tu pun. Dia tak ada pun bau-bauan yang menjengkelkan daripada durian. Tidak. Dia bau-bau lemak creep. Pernah makan durian creep kan? Kan dia ada macam korang gigit tu kan, dia ada rasa lemak tu kan. Itulah rasa tu dia dah transfer ke bauan. Jadi bau dia jadi manis-manis creep. Dan ada 3 botol. Terima kasih kak. Terima kasih. Wah, Tasha masukkan beg memang saya tengah cakap pasal durian creep masuk ilmu London. Okey, tengok dekat beg kuning yang saya pegang ni, durian creep yang 35ml tau. Kalau korang rasa korang macam takut nak try, korang boleh beli ambil yang RM10 punya, iaitu sizing dia macam ni. Ni durian creep. Dia size macam ni geng. Yang ni boleh tahan dalam seminggu 2 minggu based on macam mana korang guna. Kalau korang guna buat basuh kereta memang cepat habis kan. Kalau guna untuk basuh kereta habis ni. Ini baru spray kat rem dah habis tapi kalau korang guna dekat badan yang macam pakai 4 das sehari, ni boleh tahan lama ni. Santai, okey. Minyak wangi dia tak sakit kan kepala? Tak sakit. Jangan risau. Minyak wangi dia tak menumbuk.
minyak wangi dia ni kalau pakai bukan minyak wangi sapak kepala tak. Dia tak pening kepala. Don't worry. Bau dia pun tak tajam. Bau-bau minyak Raja Perfume yang saya perasan, dia bukan bau yang pedih, yang macam mana, yang macam kan ada serta-serta perfume kita pakai dia macam tajam Apa is that the word? Tajam? Yes. It's very tajam. Bau lelaki yang mana? Bau lelaki saya bagi tahu akak bau lelaki. Aku macam buat apa ni banyak sangat lah. Bau lelaki kunafa pistachio. Boleh tengok kat beg kuning, kunafa pistachio. Bau Elmer London, bau-bau kacang tu sesuai dengan lelaki. Dan bau-bau aku rasa cheesecake pun boleh. Bau-bau cheesecake macam ni je Bau vanilla soft ada. Sabar. Aku ni dah mula distracted. Nak buat hadiah boleh. Kalau nak hadiahkan untuk cik suami tu kan, beli dia punya kotak macam ni, tak payah balut pun dah boleh bagi Sebab dia kotak dia lawa. Kotak dia tu memang secure. Raja Perfume memang dia jaga betul. Apa ni, Bos Long dengan akak founder Lavabel kita, Madam, dia sampai ada cadangan nak buat apa tau. Dia nak jaga sangat kotak dia ni. Diorang dah mula fikir nak letak rantai, nak letak mangga. Sebab memang nak secure betul-betul. Nak bagi kat korang perkara yang memang orang kata selamat, terjamin. Saya cakap jangan founder Lavabel dengan Bos Long jangan buat macam gitu. Kalau letak mangga susah. Kita guna password. Cakap kita guna password. Tak pun guna access card ke, lagi selamat. Tapi macam ni pun dah selamat dah. Macam ni pun dah orang kata secure. Jadi ni bau vanilla creamy kan. Vanilla creamy ni tak silap saya dengan Ikmal belum live lagi. Bau ni ada macam-macam lagi. Ada bau matcha lah, apalah. Ini bau vanilla creamy. Ini kepada akak-akak, adik-adik, abang-abang yang tengah-tengah, tak kisahlah korang siapa, apa pronunciation korang pun, ini bau vanilla creamy kak. Ini bau vanilla yang memang manja-manja. Ini kalau nak bawa pergi, janganlah pergi dating, janganlah. Itu menggalakkan maksiat. Tak nak lah. Janganlah pergi dating. Nak pergi ta'aruf ke, nak pergi jalan-jalan ke, nak pergi girls hangout ke, boys hangout ke, ini dia. Ini aku dah spray tadi. Akan berkacuk pula kan bau. Okay, ni bau vanilla creamy macam perfume mahal cok. Dia tunjuk macam korang boleh bau. Dia pergi nak pergi jumpa bakal mertua, boleh. Sebab dia bau ni, dia bau yang sangat light, manja, tapi dia ada wangi dia. Dia ada lembut dia. Dia tak adalah bau vanilla kuat sangat pun. Dia bukan bau vanilla yang sampai korang pakai banyak-banyak rasa macam susu basi. Tidak. Dia macam mana nak cakap, bau dia. Tapi sedap. Bau vanilla ni memang bau-bau kalau nak pakai macam, nak rasa macam perfume-perfume mahal, rasa macam pakai perfume-perfume yang vanilla dia punya note tu tinggi kan. Aku cakap macam tak payah cakap pun tak apa sebab ada nama vanilla. Lepas tu top note dia mestilah vanilla kan. Takkan perfume vanilla top note bau tayar Michelin. Takkan lah kan. Bau vanilla soft. Bau vanilla yang soft. Jadi bag mana kak? Tasha, bau vanilla yang soft bag mana Tasha? Sekejap saya tanya kawan saya. Saya tak tahu. Saya ni live aja. Saya bag-bag kuning saya memang ngang sikit. Laki perempuan boleh pakai? Boleh. Kalau awak ni jenis lelaki yang memang sukakan bau vanilla ataupun bau-bau yang soft, awak tak suka bau-bau yang keras, bau-bau jantan awak tak minat, awak ambil vanilla soft ni, saya jamin awak sangat-sangat akan suka bau dia. Betul-betul wangi, saya dah try. Okay. Tengok dekat beg kuning, semua bauan ada. Korang pergi shopping, korang pergi tengok. Sebelum korang nak pergi tengok ayam bakar, ayam madu kat bazar sekejap lagi, korang pergi tengok shopping dulu. Barangan-barangan daripada Raja Perfume. Bukan barangan pun, perfume. Bauan maksud saya, bukan barangan. Ni dia. Ni vanilla creamy. Lagi saya nak bagi awak semua bau chocolate moist. Ni dia. Chocolate moist gang. Berapa lama dalam ni? Saya live tak lama. Sebab kita nak bagi harga sedap-sedap ni takkan lama-lama. Kalau lama-lama, kesian lah dekat Bos Long. Kita lama-lama sangat, Lego harga-harga yang dia tak jual kan payahlah. Jadi saya live 2 jam saja.
Pukul 3 sampai pukul 5. Ni saya baru live. Jadi korang masih ada lagi chance untuk dapatkan perfume ni. Untuk vanilla soft boleh ambil aiskrim atau chocolate candy. Ambil dalam beg yang banyak bau tu. Korang pergi check dekat beg yang ada semua bau tu. Korang select korang nak yang mana. Kalau korang rasa nak ambil vanilla. Lepas tu check out. Simple as pimple kan. Ini dia kan bauan chocolate moist. Ini bau chocolate moist. Korang pernah makan kan kek chocolate moist tu kan. Bau dia sebiji. Bau dia memang tak ada bau. Orang kata tak ada lain lah bau. Memang itulah bau dia. Memang itu. Apa yang dia cakap, itulah bau dia. Jadi kita try dulu. Bau coklat moist ni kan sesuai untuk kanak-kanak. Aku rasa budak-budak kecil, kalau kau pakai coklat moist ni, kau akan lebih rasa nak gomol budak-budak tu. Hai Ikmal dong, salah tu. Ikmal dong lain, saya lain. Yang candy ada tak? Yang candy ada kejap Chocolate candy ada. Chocolate candy ni. Tapi yang ni saya bagi tahu tadi untuk anak-anak kecil ataupun anak-anak yang masih bersekolah, sangat-sangat saya suggestkan ambil chocolate moist ni. Kalau akak-akak rasa macam anak akak tu bau macam tak ikut keturunan akak spraykan ni, insya-Allah. Orang kata bauan tu akan kembali ikut keturunan akak, macam wangi-wangi je. Pernah tak? Mak saya pernah cakap, mak kata adik ni keturunan mak tak pernah lagi tahu ada yang bau baeng. Lepas tu saya jawab, yelah, kan kita tak sama. Lepas tu mak saya macam okay, itu dark jokes. Okay, ini ialah bau yang memang sesuai untuk anak-anak pergi sekolah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia ada bau manis dia. Dia ada bau yang saya rasa boleh potong bau-bau masam. Dia tak semestinya citrusy aja. Dia tak ada bau citrusy sangat dekat coklat moist ni. Sebab tak adalah bau limau kan. Macam galat je makan coklat dengan limau. Jadi dia tak ada bau citrusy tu. Tapi dia ada bau manis yang tidak annoying. Faham tak maksud bau manis yang tak annoying? Dia macam anak-anak kan balik sekolah kan bau telur. Tak tahu dia kawan dengan siapa, tapi bau telur. Aku tak tahulah, mungkin dia tolong masak dekat catering, dekat makcik kantin tu, dia tolong masak sekali. Mungkin anak awak tu baik sangat kan. Jadi bila balik tu bau telur, bau ikan masin, bau hanyir. Entah berkawan dengan keli agaknya kat sekolah kan. Dia bau tu tak sedap. Jadi spraykan ni. Jadi kalau ambil anak balik sekolah nak bawa pergi kedai runcit, taklah malu sangat kan, taklah segan. Ni letak je dalam kereta, letak dalam beg tangan kan. Lepas tu spray kat anak. Ni sesuai. Buka COD. Tasha, kita ada COD ke Tasha? Bau-bau manis. Okey, sabar. Saya nak open chocolate candy pula. Chocolate candy ni korang tengok dia punya packagingnya, kau dah tahu bau dia memang meriah. Bau dia bau yang sangat-sangat memeriahkan keadaan. Okey, kita buka dulu Yang mana bau paling sedap? Kalau saya sendiri, saya suka bau kunafa pistachio, bau almond London, dengan ada satu, tapi saya tak ingat bau apa. Saya vanilla creamy lah yang saya suka. 3 bauan yang paling saya suka, vanilla creamy, kunafa pistachio dengan almond London. Okey, ni chocolate candy. Saya baukan untuk korang Saya baukan, korang beli Mana aku nak letak ni? Belum bau lagi dah bau dah. Okey. Dia macam bau sabun basuh baju yang betul-betul fresh tu lah. Okey. Bau coklat candy ni, bau coklat dia bagi aku tak banyak, tapi bau candy dia banyak. Dan bau dia sesuai untuk perempuan-perempuan yang lembut. Ya, kalau kalau macam aku jalan-jalan kan dekat mall, pasal aku terbau ni, aku akan assume ataupun aku akan judge wanita tersebut ataupun akak yang pakai perfume ni ataupun abang yang pakai perfume ni. Aku rasa dia seorang yang memang lembut hati. Dia seorang yang lovely, seorang yang memang takkan say no. Kalau macam ada ejen-ejen tengah jual rumah bagi flyer, dia akan ambil. Dia akan duduk kat studio 3 jam walaupun dia tak nak beli rumah tu, walaupun dalam hati dia rasa nak sapak muka abang tu, tapi dia tetap dengar. Dia tetap macam, oh ya ke, rumah ni value dia naik lah nanti. Okay. Kalau macam tak ada SSM macam mana? Dia jenis akak-akak yang macam gitu. Faham tak? Dia memang akak-akak yang tak pandai say no. Dia bobo sangat lembut. Saya ni tak pandai tau nak menjual, tapi saya cuba tau. Awak faham tak? Dia wanita-wanita yang soleha, yang macam nak pergi ambil uduk dekat masjid tengah ramai orang, dia sanggup duduk sampai dah habis waktu.
Sampai dah bertukar azan dekat situ lagi, sebab kan nak bagi laluan dekat makcik-makcik lain ni je ambil wuduk. Ada seorang akak-akak yang macam gitu, bau-bau soft, bau-bau lovely. Okey, jadi yang sukakan bauan-bauan macam gitu, boleh ambil coklat candy. Percaya cakap saya, akak percaya cakap saya. Kalau akak tak percaya pun tak kisah sebenarnya, boleh je, sebab ikut akak lah kan. Tapi percaya cakap saya. Ini bau untuk lelaki yang kerja waktu panas mana yang okey. Kalau bau-bauan yang kerja waktu panas ataupun selalu berada outdoor, saya suggestkan ambil bauan seperti, kalau bau-bau vanila agak tak kena kalau dekat panas, sebab dia bau-bau vanila kan. Dia macam bau-bau yang berlemak ni, tak sesuai kalau pakai dekat luar. Dia kalau nak pakai di luar, awak ambil bauan-bauan yang ada citrusy dia, ada citrus ataupun ada bau-bau tajam sikit, supaya bau tajam tu boleh potong bau-bau peluh, bau-bau apalah segala kepam hapak. Awak tengok antara bauan yang boleh pakai honeydew bingsu okey. Sebab honeydew ni bau dia, awak spray kat sini kan, dia akan naik di sekeliling awak. Dia akan bau tu dia projection dia sangat wide. Ya ke bro? Aku main sebut je ni projection. Kalau nak layer bau combo yang mana, saya selalu layerkan kunafa pistachio dengan vanilla creamy. Dia ada bau kacang dan vanilla. So sebab itu ialah note-note bau saya. Saya memang suka bau-bau saya tu bukan bau-bau yang manis, bukan bau-bau yang tajam sangat. Saya suka bau-bau yang dia antara lemak, dia antara smoky ke, dia antara-antara tu je bau-bau saya. Jadi kalau saya suka kunafa pistachio, awak layerkan dengan vanilla. Pakai vanilla dulu, lepas tu pakai kunafa. Sebab vanilla ni vanilla creamy. Mana vanilla creamy? Vanilla creamy dengan kunafa pistachio ni. Okey, vanilla creamy dengan kunafa pistachio ni kan. Okey, kunafa pistachio ni dia tajam sikit tau bau dia. Bukanlah tajam sangat. Dia kira dia lagi kuat, dia lagi strong daripada vanilla creamy. So, jadikan yang kurang strong ni as a base. Awak pakai vanilla creamy, lepas tu kunafa pistachio ni dalam 4 tembak je. 1, 2, 3, 4 dah settle. That is how you layer your perfume, gang. Jadi boleh tengok dekat beg kuning ada yang RM10, ada yang RM35. Kalau beza dia, kalau awak beli RM35 ni, bau dia lebih long lasting dan dia ada satu nama dalam CB. Setiap pembelian RM35 dan ke atas akan dapat satu nama dalam CB kan. Kalau awak beli RM10 tak ada nama dalam CB. Mana paling wangi Zan? Paling wangi di hati saya kunafa pistachio vanilla creamy dengan El Melanda. Nak bau vanila manis. Kalau bau vanila manis bau vanila manis apa lah? Awak pernah try brown sugar? Awak suka bau-bau brown sugar? Ni bau-bau gula Melaka. Dia memang sebiji bau gula Melaka dia memang sebiji bau gula Melaka. Saya dah confirmkan benda ni dengan Menteri Besar Melaka. Saya cakap betul tak bau dia macam gula Melaka? Lepas tu menteri kata betul. Saya cakap, jadi betul. Memang bau gula Melaka. Dia tak sama macam gula Pulau Pinang, dia tak sama macam gula-gula Perak, gula-gula Perlis, tak sama. Dia memang bau gula Melaka. Jadi yang ini bau dia, ini sesuai pakai malam lah. Saya rasa malam sesuai. Untuk malam mau nak pergi mana-mana event indoor, malam sesuai. Jangan pakai tengah-tengah panas yang ni. Kalau ni tengah-tengah panas, dia akan jadi bau yang sangat tak sedap di mata orang. Ni saya jujur sebab saya pernah jumpa orang pakai brown sugar tengah-tengah panas. Agak tengik ya. Ini pakai malam. Malam okey. Malam sangat sesuai. Bila keadaan sejuk, bau dia akan lagi pergi. Lagi pergi dekat hidung orang. Ada apa-apa lagi soalan? Kenapa nak kena prank Ikmal? No. Dia tu budak terkejut. Saya tak naklah terkejutkan dia. Sekarang jantung dia lemah, aku juga yang rugi. Strawberry smoothie. Okay, strawberry smoothie bau dia memang sangat-sangat strawberry smoothie. Ini strawberry smoothie yang 35ml. Tahan 10 jam tak outdoor? Awak ambil kalau nak tahan 10 jam ada, tapi awak jangan ambil yang bau gamen. Apa nama makanan ni? Awak jangan ambil yang ni. Awak ambil kalau betul nak tahan lama punya, awak ambil most wanted.
Ada Raja Perfume juga. Saya tak sure ada ke tak dalam beg kuning. Tapi awak pergi masuk dekat Raja Perfume punya account TikTok tu kan. Awak masuk situ, awak cari Most Wanted. Tak pun awak type je dekat TikTok awak Most Wanted by Raja Perfume. Yang itu tahan dia lama gila. Saya pakai pagi, buat job, malam bau lagi. Saya rasa lebih tu 10 jam. Most Wanted itu memang padu. Itu memang nombor 1 of everything else. Memang nombor 1 Most Wanted. Most Wanted punya padu lah. Tu bau manis ke? Yang mana? Yang saya pegang ni strawberry smoothie. Kejap sabar. Saya dah lupa dah bau dia macam mana. Okay, strawberry smoothie ni dia bau yang tak manis. Dia ada masam-masam dia sikit. Tapi bukan masam yang masam busuk tau. Dia masam yang masam makanan. Faham tak? Bau-bau masam strawberry macam mana? Bau strawberry kan masam kan? Dia ada bau masam strawberry tu. Tapi bukan masam yang busuk tau. Masam yang sedap. Masam strawberry. Masam strawberry. Lepas tu diletak pula dengan apa yogurt ke apa segala, bau-bau yogurt, masam-masam yogurt tu pun ada. Ni untuk anak-anak kecil sangat-sangat sesuai. Untuk budak-budak kan, raya nanti kan kita nak pakaikan perfume dekat anak-anak. Kalau macam, sebab kalau saya jenis, saya mak lah kan, saya jujur lah, kalau saya jadi mak, saya pakai perfume mahal-mahal kan, saya akan rasa macam alah ralatnya nak spray kat anak. Alah ralat lah, kita spray lah perfume yang orang kata yang memang affordable daripada Raja Perfume ni, guna kat anak. Jadi perfume aku dengan perfume anak lain. Aku memang kedekut bawa perfume. Jadi yang murah ni, yang murah yang memang affordable, kita bagi anak. Spray banyak-banyak. Yang mahal, yang gah-gah, yang ribu-riban, sikit-sikit je kat kita. Macam itu. Aku memang pentingkan diri sendiri bab ni. Tak adalah gurau je. Saya kalau cerita pasal perfume lah kan, saya adalah perfume yang saya minat kan, yang brand memang mahal lah cerita dia. Tapi kalau saya ada anak, saya akan tengok dulu. Kalau anak saya tu ikut muka Ikmal Noor, mungkin saya akan bagi dia Raja Perfume lah. Kalau macam ikut muka saya betul lah, saya akan bagi dia perfume-perfume yang memang harga ribu-ribu, yang puluh-puluh ribu punya, baru saya spray. Sebab muka macam saya kan. Kalau muka saya Ikmal Noor, ambil strawberry smoothie ni. Ambil macam gitu. Say no tu pilih kasih. Say no tu pilih bulu. Tak adalah gurau. Saya suka gurau. Depends. Okay. Okay, apa lagi bauan yang korang nak? Apa lagi bau-bauan? Aku pening lah kamera ni. Bila aku macam gini, aku rasa macam tak pernah nak bercakap. Kalau macam gini, rasa macam aku cair ke sana, cair ke sini. Oh tidak, lychee. Bau lychee? Saya tak adalah bau lychee tu kan. Saya tak ingat mana bau lychee tu. Tapi saya pernah bau tu, rasanya bau lychee tu. Dia bau dia kan senang cerita macam ni lah. Kita senang cerita lah. Aku malah nak cerita banyak-banyak lah. Kita guna senang cerita lah. Tengok dekat beg kuning, korang pernah makan semua kan bau tu. Bau-bau nama-nama ni semua korang pernah makan. Mostly lah makanan-makanan rakyat Malaysia. Ya, rakyat-rakyat Malaysia. Memang inilah makanan-makanan dia. Memang tipu lah kalau korang tak pernah makan semua ni. Bau dia exactly macam mana korang makan makanan dia tu, itulah bau dia. Sekarang beli. Aku dah letak beg kuning. Beli. Nak beli RM35. Kalau rasa tak nak nama dalam CB, ambil yang RM10. Settle. Tak payah cakap banyak, tak payah tanya banyak. Ambil je yang RM10 tu. Cakap. Senang. Aku malah nak cakap banyak-banyak. Sebab aku cakap banyak pun kau tak beli. Sekarang ni kau pergi tengok dekat beg kuning, kau pergi beli. Sekarang ni aku rasa macam aku kahar. The legend is the best. Serius, saya baru beli dah, baru sampai. Wow, terima kasih Mami Ida. Terima kasih Mami Ida. Dan aku kahar. Kapla High Council tahun ni. Di sini korang akan ditarah. Kata itu okay.
Mana Hazam punya favourite? Saya punya favourite kunafa pistachio, vanilla creamy dengan almond London. Bau almond London saya paling suka. Jangan kata hidung. Durian tu betul-betul bau durian. Dia bukan bau durian, dia bau durian crepe. Awak kalau awak pernah makan durian crepe kan, saya minta maaf lah kalau awak makan durian crepe tu mungkin bau durian dia hanyir ke apa kan. Saya minta maaf. Tapi yang saya cakap tentang ini ialah durian crepe yang bau durian dia sangat-sangat minimal, sangat-sangat sikit, tapi bau lemak crepe, bau lemak krim itu yang lebih banyak. Jadi bila jadi macam gitu, bau dia memang sedap. Bau dia tak ada bau durian pun. Korang memang patut cuba. Seronoknya duduk dalam telekung ni, ya Allah. Rasa macam sangat-sangat dijaga, sangat-sangat terjaga. Seronok. Seronok. Paling laku yang mana? Paling laku akak kena tengok dekat beg kuning kak. Saya tak tahu mana paling laku. Saya bukannya juru audit silang Raja Perfume kak. Akak jangan tanya saya mana satu paling laku kak. Saya tak pernah tengok dia punya pengeluaran keluar masuk duit bos long, saya tak pernah tahu kak. Saya tak tahu. Anak saya suka sangat bau coklat candy, wangi sangat, rugi tak beli je. Bau coklat candy memang budak-budak akan suka. Anak buah saya, dia punya tahap suka tu, diorang dah sampai bukan spray dah. Diorang dah mula nyonyot. Dah coklat candy by Raja Perfume ni. Saya nak halang, tapi benda dah banyak sangat dah ada nyonyot. Tengok macam sehat je, okey lah tu. Jadi punyalah cakap memang coklat candy bau budak-budak suka. Sebab bau manis dia tu, bau manis yang tak menyakitkan hati dan tak menyakitkan kepala, tak menyakitkan hidung akak-akak. Red velvet tak ada kat saya. Kita ada red velvet Haji. Cuba tolong tengok aja. Apa-apa perfume yang aku tak ambil lagi. Ini dah macam kena rompak dah ni. Punya teruk sangat ni. Okay, kejap sabar saya kemas sekejap. Sabar, lepak-lepak dulu. Lepak-lepak dulu akak-akak semua. Akak-akak semua lepak-lepak injek-injek dulu. Okay, ada. Saya ingatkan tak ada. Okay. Ni bau red velvet saya buka. Anak akak bawa mojuta Ecian ni dia bingsui ke mana ke asrama, semua kawan kata wangi. Akak punya anak memang terbaik. Dengan akak-akak sekali terbaik. Dengan family akak semua terbaik. Memang terbaik. Memang terbaik. Okay, ni kita buka bau red velvet. Ini memang bau kek red velvet Saya campur strawberry dengan almond, sedap sangat. Akak, kalau akak rasa akak tak suka satu bau kan, akak boleh ambil 2-3 bau dan akak eksperimen lah sendiri. Saya serahkan kat akak-akak, eksperimen lah sendiri bau mana yang akak rasa saya nak campur ni dengan ni, saya nak campur ni dengan ni. Akak buat lah sendiri kak. Akak beli je. Kalau akak rasa macam segan ataupun rasa macam bukan segan, akak rasa bersalah nak beli yang besar-besar, akak beli yang kecil-kecil. Yang RM10 tu kan, akak beli banyak. Akak beli 3 bau RM30 kak. Dapat 3 bau, akak boleh kacuk-kacuk kawin-kawinkan dia orang. Lepas tu akak dah lock mana bau yang akak rasa, oh ini bau signature aku ni, kalau aku pakai ni orang lain tak sama bau dengan aku ni. Akak konsisten je beli yang besar pula. Yang besar lagi long lasting, yang besar boleh lagi tahan lama kalau pakai. Bijak kan. Nak membeli ni kak, kita kena ada planning. Kita tak boleh beli sembrono kak. Kita kena ada planning. Okay, kalau aku beli ni, apa manfaat dekat aku? Kalau aku beli banyak ni, aku akan guna kak. Kalau aku beli benda ala ni, benda ni akan bantu aku kak daripada apa-apa segi sekalipun. Jangan beli kosong. Kita nak membeli, kita kena tengok dulu apa yang kita nak beli. Kita kena tahu apa yang kita beli. Kita kena tahu harga. Kita kena tahu apa yang kita dapat. Kita kena tahu apa yang kita beli. Mana paling wangi? Kalau saya cadangkan ikut kesukaan saya ialah kunafa pistachio, almond London dengan vanilla creamy. Beli nak dekat 10 botol penangan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Kotak dia pun saya nak buang. Kalau kotak dia awak sayang nak buang, saya apatah lagi saya sayang awak. Macam tak kena. Kotak sayang nak buang, saya sayang awak. Kalau awak sayang nak buang, kalau saya sayang awak. Kena. Kalau awak sayang kan nak buat kotak. Kalau saya sayang awak. Bijak. Aku memang pandai pikat lain. Aku rasa kalau aku ada suami aku mengajuk memang relax santai tak ada apa Alah, mengajuk. Nanti aku wujud saya kak. Aku memang pandai pikat lain aku rasa.
Iqmal cakap Nazra suka bingsu. Suka juga. Cuma saya paling suka antara 3 tu. Honeydew bingsu ni saya suka sebab honeydew bingsu ni waktu panas atau waktu-waktu di luar, di tempat-tempat ramai orang, saya suka honeydew bingsu sebab dia bau yang bau yang menyeluruh, bau yang naik. Dia naik di sekitar saya. Bila saya spray tu, bukan saya seorang je lah bau, kiranya memang satu ruangan tu bau honeydew. Saya suka, cuma saya lebih banyak spend time ataupun spend time malam kan. Jadi bila malam saya memang tak pakai honeydew sangat sebab bau dia kuat sangat kalau malam. Sebab malam ni kita pergi buat aktiviti pun mostly dekat dalam kedai kan, dekat kawasan-kawasan yang indoor. Jadi kalau pakai kuat sangat, kesian dekat orang lain punya hidung. Jadi macam itulah. Betul lah tu, Iqmal tahu apa yang saya suka kalau waktu-waktu kat luar. Orang Singapura boleh beli ke? Tasha, kalau orang Singapura nak beli, dia kena DM Raja Perfume kan? Betul ke? Sekejap saya tanya saya punya moderator sekejap. Sebab bisnes orang lain ni, saya tolong je. Kalau kata bisnes saya, jangan cakap orang Singapura. Yang belum lahir pun boleh beli tau. Saya izinkan, tak ada masalah. Jangan cakap orang Singapura, orang-orang Zimbabwe, Uganda, orang Antartika, semua saya izinkan beli. Yang Singapura boleh Roger Tim Johor. Kalau akak-akak yang daripada Singapura, akak boleh cari seorang akak yang daripada Johor yang akak rasa akak percaya kan. Akak tanya dia, akak kirim kiranya bahasa mudah dia, yang mana daripada luar negara boleh kirim daripada kirim dengan orang Malaysia. Kirim dengan orang-orang Malaysia yang boleh beli ni kan. Orang-orang mana orang Johor ke. Nak senang orang Johor, sebab dekat kan Johor Singapura. Jangan kirim dengan orang Perak, orang Perlis. Jauh tu nak ke Singapura. Indonesia macam mana? Indonesia pun sama. Boleh je cari kawan-kawan area Johor yang boleh tolong belikan. Awak kirim dekat kawan awak, lepas tu awak suruh dia naik Batam. Awak jumpa dengan dia kat Batam. Sambil-sambil pas perfume tu boleh enjoy. Enjoy dulu. Baru kat situ ada ukuah. Nampak? Jadi dia bukan setakat pembelian tau. Ianya merupakan sebuah ukuah yang insya-Allah berpanjangan. Jadi nampak tak, bila saya cakap kita membeli sesuatu ni, kita kena berfikir. Inilah apa yang perlu anda fikirkan. Bila anda mengirim sesuatu dengan orang lain, di situ dah berlakunya sebuah ukuah. Di situ dah berlaku sebuah pertemuan di situ. Jadi bila pertemuan tu, awak selalu order lagi kan. Dekat situ ukuah akan makin rapat dan awak akan dapat insya-Allah pahala di situ. Pahala silaturahim. Ya. Dalam dunia ni kita tak boleh putuskan silaturahim. Silaturahim tu ialah sebuah perkara yang orang sekarang ambil ringan. Padahal silaturahim ni paling besar, paling berat pahalanya. Antara pahala-pahala yang berat timbangannya di sana. Tapi kita selalu ambil lewa. Suka sangat putuskan silaturahim, suka sangat bergaduh, suka sangat bertelagah dengan orang. Kita tak sedar tu. Silaturahim tu penting, kena jaga. Orang kanan 40 orang kiri, 40 orang atas, 40 orang bawah, itu semua jiran kita. Mereka ada hak jiran dengan kita. Kita kena tahu. Jadi bila kita ada jiran, kita tak tahu nak hadiahkan apa dekat jiran kita. Kalau rasa macam masak semua fail, belikan dia Raja Perfume ni. Belikan dia. Belikan bauan-bauan yang memang makanan-makanan Malaysia. Bauan-bauan makanan Malaysia ni kan, dia orang kata bauan-bauan yang dah biasa di hidung ataupun di lidah rakyat-rakyat Malaysia. Awak tak payah tahu dia suka apa, awak belikan je, dia akan suka insya-Allah. Belikan vanilla creamy, bagi dekat jiran. Betul. Awak nak tahu lagi apa bau? Saya jual. Aku ni kan, aku rasa aku memang ada bakat menjual. Aku pandai goreng. Patutlah dulu soalan-soalan kebat aku semua full mark. Padahal tak betul tu. Aku lebih pada goreng je. Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Go. Boleh tu. Dah beli. Oh, terima kasih. Review bau aiskrim.
Bau aiskrim sekarang. Mana bau aiskrim? Ni bau butterscotch. Kejap lagi saya review bau aiskrim. Sekarang ni dekat saya ada bau butterscotch. Saya nak review butterscotch. Bau ayam kicap tak ada kan? Bau ayam kicap tak ada. Cantik telekonya. Kak Jerome bagi. Kak Jerome bagi. Okay, ni dekat saya bau butterscotch. Bau butterscotch ni, sekejap saya lupa macam mana bau dia. Dah banyak sangat bau dah ni. Oh sedap ni. Sedapnya. Okay, terima kasih. Bau butterscotch ni pula, dia macam mana okay, tahu tak roti butterscotch gardenia ke apa tak tu? Bau butterscotch kan? Pernah tak korang disebabkan bau butterscotch dia tu kuat sangat, korang pegang roti tu, korang letak kat hidung, korang sniff macam tu? Pernah tak? Exactly, itulah bau dia. Inilah bau butterscotch. Bau roti butterscotch yang saya tak tahu lemak ke, bau yang bau dia sangat-sangat roti, bau dia sangat-sangat butterscotch. Aku ulang je apa aku cakap ni. Aku tak ada point ni. Apa lah bau dia, aku tak tahu nak cakap. Tapi dia bau tu memang ada bau caramel tu, bau lemak tu, butterscotch. Inilah bau dia. Dia memang kalau orang dekat dengan kau, aku rasa orang memang bayangkan seorang wanita muda yang comel kan? Wanita muda tu pakai butterscotch ni dekat tudung bawal cotton dia. Dia pergi kelas hari tu, dia duduk, kawan-kawan dia datang nak buat TikTok kan. Nak buat TikTok dengan dia, dekat dengan tudung dia bau. Lepas tu kan kawan-kawan dia macam, ish, kau pakai perfume apa weh? Wangi gila weh. Dan perempuan yang pakai tu pula, perwatakan dia sangat lembut, sangat yang macam, kalau orang kata apa, kalau macam ada lelaki kacau dia macam, ish, yang kacau lah. Dia macam gitu je. Dia bukan, kau tak payah kacau aku boleh tak? Dia bukan macam gitu. Dia bukan perempuan-perempuan macam tu. Dia perempuan macam, janganlah kacau saya. Yang memang akan dikacau. Walaupun dia dah macam itu, memang dia akan dikacau. Perempuan macam ni akan kena kacau. Relax memang kena kacau. Tapi boleh tak jangan kacau saya? Dah lah wangi lawa. Akak-akak yang mana kerja kan, yang mana kerja kerani, kerja office kan. Saya cakap akak spray ni, akak buat kerja tu kan, akak punya keyboard paling bising dalam office pun orang boleh maafkan. Cari cakap saya, sebab akak wangi. Walaupun akak punya keyboard tu ketak, orang boleh maafkan akak sebab akak wangi. Sebab akak wangi. Jadi ini dia kak, bau butterscotch kak. Dalam office, dalam indoor, memang sangat-sangat cun kat bau ni. Dia bau yang sangat subtle, sangat lembut, sangat-sangat lovely. Bau-bau yang memang bau butterscotch. Masa-masa bau Kak Zikir, saya tengah puji-puji ni yang mana bau keyboard, bau keyboard pula, bunyi-bunyi keyboard tapi wangi. RM dia berapa? Okey, kalau yang besar macam ni, yang ni 35ml kak. 35ml ni harga dia RM35. Anggaplah Raja Perfume bagi 1ml RM1 kak. Anggap dia macam gitu. Satu nama dalam CD, lepas tu free shipping kak. Apa nak lagi? Kalau yang macam yang kecil ni pula, macam ni RM10 je kak. Boleh tahan 2 minggu, seminggu lebih 2 minggu. Ni boleh tahan. Kalau ni jangan cakap tahan lama, memang sebulan boleh tahan kak. Sebulan ke sebulan lebih ikut kalau akak pakai selalu sebulan dah habis dah. Tapi kalau akak pakai jangan jaga akak sebulan lebih 2 bulan boleh tahan ni. Tak ada hal. Dia memang besar kak. Akak jangan terpedaya dengan tangan saya. Saya tangan je dah macam besar-besar tangan roktang. Memang nampak kecil barang ni, tapi kalau kawan saya pegang kak, besar kak ni, besar. Percaya cakap saya. Saya memang jenis tangan-tangan ini tak tahulah ni. Dia besar sebenarnya kak, besar. Percaya je kak, percaya. Saya tak pernah tipu akak kan. Saya tipu akak. Saya pernah? Tak pernah kan. Saya tak pernah tipu kan. So kenapa tak nak percaya?
Masa kenapa tak nak percaya? Selalu macam tu. Padahal tak pernah pun pinjam 100 ke. Tak pernah pergi tanda awam pun tak pernah pinjam duit awak. Pasal awak tak percaya saya? Dia selalu perasan ya ke, ya ke, ya ke. Cikgu Taska bawa apa sesuai? Tak payah tukar-tukar topik Cikgu Taska pula. Tengah merajuk ni. Cikgu Taska tunggu jap. Sabar. Kejap. 1 minit. Betul lah cahaya Betul cahaya Okay. Cikgu Taska, Assalamualaikum. Okay. Yang mana Cikgu Taska? Okay, Cikgu Taska ni biasanya berhadapan dengan anak-anak kecil, betul? Dengan budak-budak, betul? Jadi budak-budak ni diorang akan sentiasa berpeluh. Diorang akan kerap berpeluh. Dikarenakan mereka ni biasanya berpeluh. Kenapa? Sebab diorang main-main. Diorang akan main-main, diorang akan berlari sana sini, diorang akan panjat sana sini. Jadi cadangan saya, ambil bauan yang paling manis. Sebab tak ada kena-mengena bukan budak-budak tu. Tak ada pun kena-mengena. Saya saja je nak tarik-tarik masa sikit. Saja je. Wallahi saya saja je. Tak ada kena-mengena pun. Sebab bukannya budak cikgu main sekali dengan budak kan. Jadi budak-budak tu punya hal, dia punya hal lah. Sekarang ni bauan yang Cikgu Taska boleh ambil, saya cadangkan bau-bau yang manis, bau-bau yang lembut. Sebab budak-budak kecil ni kan, antara cara ataupun antara tips macam mana nak menangi hati anak-anak kecil. Aku punya kepala dah gini, aku dah tak tahu dah. Kelakar lah mirror ni. Okay. Sorry, saya ni memang jenis mudah distracted. Okay. Cikgu-cikgu Taska. Okay, saya beritahu kenapa cikgu-cikgu Taska ataupun cikgu-cikgu kena pakai manis. Sebab antara tips daripada segi psikologi lah. Ini kita main dengan psikologi sikit. Untuk mendapatkan sebuah kontak ataupun sebuah perhubungan dengan orang ni kan kak, kita kena ada satu bauan yang boleh menarik minat orang lain untuk bersembang. Terima kasih akak bagi saya train. Terima kasih kak, murah rezeki selalu. Kita kena ada satu bauan yang orang memang rasa tertarik nak borak dengan kita. Betul kan? Jadi kalau budak-budak ni, dia orang cenderung benda-benda manis kak. Dia orang cenderung perkara-perkara yang menyenangkan hidung dia orang. Dia orang tak ada masa nak fikir ni bau kunafa pistachio ke bau Elma London. Yang dia orang tahu, dia orang nak bau-bau manis kak. Bau-bau yang memang bau gula-gula, bau aiskrim. Itu je. Jadi akak-akak, cikgu-cikgu kalau rasa nak create bonding yang best dengan budak-budak kecil, ambil ataupun pakai bau-bauan yang manis-manis kak. Bauan-bauan yang orang kata memang tarik budak-budak punya minat. Sorry saya tak tunjuk produk, lupa. Contohnya kalau bau-bau manis kak, akak ambil yang ni kak, chocolate candy ataupun strawberry smoothie ataupun red velvet. Apa lagi bau-bauan yang manis? Macam-macam lagi. Akak tengok dekat dalam beg kuning, saya ada letak tau. Akak tengok itu ialah cara dekat macam mana nak dekat dengan budak. Bau-bau brown sugar pun boleh. Tapi brown sugar kalau jangan pakai waktu-waktu aktiviti padang ke apa, janganlah. Kalau setakat dalam kelas, bolehlah brown sugar, wangi lah. Elma London memang best, wangi. Elma London ni bau kacang kan. Almond bau kacang. Dia ada bau-bau yang orang kata jantan sikit kalau Elma London. Bau-bau nati ni biasanya lelaki sesuai pakai. Tapi perempuan boleh tak ada masalah. Standkan kotak perfume. Macam mana aku nak standkan? Dah tak ada ruang ni. Sabar sekejap. Sekejap saya. Okay. Lekat box kat produk. Macam ni ke? Ji, tolong aku sekejap Ji. Ada sebuah orang kata improvisation kita kena buat. Nak minta double sided tape. Aku nak lekatkan je produk dekat telekong, senang. Tapi nanti kotor lah telekong aku Kena selotip.
Tupperware ke apa stand kan. Sorry kan, saya ni first time kan. Kita orang ni first time ni agak kat rumah. Rumah ni pun baru 3 hari duduk lah. Nanti kotor tak telekor aku? Tak dah. Tak. Boleh lah. Nak ni sikit. Kau lekat watercolour ke? Tak pun. Ni lah. Kali pula. Berat pasal lain watercolour pula. Tak payahlah sekali dengan inti dalam. Berat lah. Ni mana ada inti dalam dia? Kau ingat ni curry puff? Nampak? Kan ada tu. Makan tak puasa. Macam mana nak buka ni? Okay, boleh. Ya. Senang. Kalau tak, nanti mem tunjuk produk. Lagi apa? Ni lah. Nak ni sikit. Oh, terima kasih Kak Sistra Lala. Teman ding dong. Sekejap Sabar. Dekat. Sabar. Terima kasih Kakak Norway. Kakak Norway Lepas tu kita dekat satu kat sini, supaya orang tahu aku tengah jual. Okay. Terima kasih Sistra Lala, Kak Dia, thank you. Okay, sambung. Okay, apa lagi nak tanya? Nak bau apa lagi? Ji, ada lagi tak bauan-bauan yang best je. Satu lagi nak lagi Bau satu. apa? Nak bau apa? Nak bau yang dalam kotak tu kan, ada tak bau yang tak ada lagi? Diorang tanya bau mojito lychee. Ji pun. Dia lah mastermind daripada segalanya. Dia lah dalam sebenar. Ayo tangkap dia. You want cheesecake? Boleh lah. Dia tak je yang mana belum ni, yang tak ada. Cheesecake. Mojito lychee aku tak nampak. Tak ada. Kita tak ada mojito lychee tu. Tak nampak. Aku rasa ni Tasha dah job Tasha dah. Aku rasa Tasha dah job Oh ada. Baru nak tunda Tasha. Mem ada moderator tak? Kita ada moderator. Ada Tasha Ada. tadi. Tasha. Tasha moderator. Okay, ini bauan cheesecake kan? Nak dekat sini, sebelah sini satu. Ni cheesecake. Okay. Sekejap Sekejap Okay. Macam rusa dah aku. Okay. Sekarang kita ada bauan cheesecake Bau cheesecake, macam mana korang kalau makan cheesecake? Kalau makan cheesecake, dia ada bau cheese kan? Bau-bau keju tu kan? Keju kan? Bau cheese dan bau kek dia kan? Dia bau-bau masam-masam keju yang manis. Faham tak? Ini sesuai pakai malam juga. Malam-malam pun sedap. Bau-bauan, kalau bau-bauan makanan ni memang mostly kena pakai malam. Pakai malam. Dia biasanya memang kena pakai malam lah, kecuali honeydew bingsu. Sebab dia bukan malam apa. Malam ni kan sejuk. Bila sejuk, bau-bauan ni dia akan lebih boleh Aku nak pergi buat kerja. Aku rasa macam aku teletabis. Dah, aku nak buat kerja. Good luck. Orang lain pun berniaga ke Orang lain pun berniaga ke? Saya je bagi tahu orang lain pun berniaga ke. Okay. Dia pergi rekod saya lah geng. Saya rasa Raja Perfume kena naikkan komisen saya. Sebab Goyang. Okay nombor Aku busy lah. Gelak-gelak juga, tekan sikit beg kuning tu. Kalau dah macam gini, sale sikit, ralat ya. Kecil hati. Toucher. Dah macam gini, sale sikit memang toucher. Okay. Kau nak tahu bau apa lagi? Tadi saya dah bagi tahu bau cheesecake. Bau cheesecake sesuai untuk dipakai dalam indoor ataupun di orang kata waktu-waktu malam. Sebab bila sejuk, dia memang akan lebih
tinggi. Terima kasih Kak bagi saya paus di saat-saat macam ni. Aku bagi sel tinggi sikit. Saya kena tinggi, kena cantik, baru sel tinggi. Sesama. Orang kata Aku ni dah macam strawberry smoothie dah. Baguslah Haji ni. Bagus. Ya, bagus. Sel tinggi kan? Ya. Tasha tolong bagi tahu dekat bos Long nak commission tinggi sikit. Dah aku busy, bye. Nak commission tinggi sikit boleh? Sekabutlah. Oce. Kat mana tadi ya? Kita bawa pasal apa ya tadi ya? Terus naik seri ya. Angin pun naik juga ni. Naik angin juga ni. Okay, review Manila. Okay. Mana Vanilla hilang dah. Okay. Dengar ni, dekat sini saya tengah pegang Vanilla Creamy Vanilla Creamy ni gang, ini bauan-bauan yang sangat santai, bau-bau vanilla yang sangat ringan, bau-bau yang lembut. Saya suggestkan ini untuk akak-akak, adik-adik, student-student yang kat sekolah yang memang nak jadi wanita-wanita Melayu terakhir, boleh pakai yang ni gang. Yang ini memang sesuai sebab bau dia sangat lembut, sangat subtle, dia sangat-sangat bau perempuan yang kalau kita tengok dia tu kan, aku akan jadikan kau isteri aku lah siut. Macam tu. Memang bau-bau dia memang bau-bau yang menggoda, tapi in a very soothing way, in very very halus je. Dia sangat-sangat lembut. Ini kalau macam daripada anak panggil mak kan, bila pakai ni mak tu, anak dah tak panggil mak, anak panggil bonda. Dia panggil bonda sebab dia memang bau-bau yang lembut. Nak cendol ke merah ni? Kau ajar kau ajar Kau ajar ke tengah sikit. Sini. Sini. Kau ajar. Tahan berapa jam? Okey. Bauan-bauan daripada Raja Perfume ni, akak-akak abang-abang jangan risau sebab bauan dia memang lebih 5 jam ke atas. Tapi kalau yang botol kecil ni, saya tak sure, tapi feedback ramai cakap bau untuk botol kecil ni dia tak setahan macam mana bau botol yang besar. Aku rasa sebab yelah long lasting tu kan, dia ada beza sikit lah. Kalau yang ni, dia bau dia mungkin beberapa jam sahaja. Tapi kalau yang ni memang bau dia boleh tahan daripada pagi sampai malam. Ini dia. Bau yang paling laris yang mana? Bau yang paling laris, saya tak tahu bau yang laris betul yang mana. Tapi kalau bau yang saya suka, Kunafa Pistachio, Vanilla Creamy, Elmer London, Honeydew Bingsu pun suka juga. Saya tak tahu yang mana paling laris. Jempat ya. Macam mana benda tu boleh terbang? Benda apa? Bau ketua yang mana? Ketua dia suka bau-bau manis. Dia suka bau strawberry smoothie. Dia suka bau mojito lychee tu lah nombor 1. Ni bau mojito lychee ni. Ni mojito lychee. Ni sukalah. Dia paling suka mojito lychee ni. Sebab dia bau manis yang saya tak sure kenapa dia suka. Tapi yang saya tahu Ikmal memang suka bau-bau yang manis. Ya Allah, aku rasa macam aku tak boleh nak. Aku dah agak dah. Dia memang suka bau mak-mak. Dia memang suka bau-bau mak-mak, bau-bau perfume dia. Tak kisahlah apa-apa perfume dia pakai kat dunia ni, semua bau yang dia suka semua bau mak-mak. Memang bau-bau keibu-ibuan. Memang bau-bau mak Bukit Beroga. Bau cempedak goreng tak ada ke? Bau cempedak goreng belum ada ke? Kalau akak rasa, saya boleh cadangkan dekat bos saya. Kalau akak rasa akak nak bau murtabak ke, akak rasa macam akak nak bau cempedak ke, cempekak ke, nanti saya bagi tahu kak. Sekarang tak ada kak. Minta maaf banyak. Saya memang jual apa yang ada je sekarang. Kalau akak rasa akak nak beli, akak beli. Kalau akak rasa akak tak nak beli pun tak apa. Saya tak paksa kak. Akak santai-santai, relax-relax kak. Bau nangka tak ada. Kita jual bau-bau makanan lah. Kita tak jual bau buah-buahan. Kalau rasa nak bau buah-buahan boleh. Tapi kalau saya cakap dengan bos Long buat bau pisang kaki, akak jangan nangis Saya keluarkan bau ciku kan. Apa dia letak kat hidung aku ni? Minyak tol.
Bau macam nak makan dengan Hazan, macam bau nak makan Hazan. Nak bau yang macam makan Hazan. Cakap apa akak ni? Akak ni main taib je, tak fikir ke? Takutlah bau macam nak makan Hazan pula ni. Pasal pula nak makan saya. Saya ni memanglah banyak lemak, tapi lemak yang tak sihat. Kenapa akak nak makan saya? Akak makanlah Ikmal. Dia lagi sihat daripada saya. Dia pandai jaga kolesterol. Kalau akak makan dia, akak tak dapat sakit. Kalau akak makan saya, akak dapat sakit. Saya ni belum buat medical check up tau. Tata ada darah tinggi. Minta tak ada lah, tapi tantah ada. Akak pergilah makan ikan mano. Saya banyak isi. Biasanya orang pergi KFC mana suka isi. Akak makanlah ikan mano. Dia seimbang. Dia ideal. Nampak? Aku akan ajar anak aku macam gitu cara jawab. Kalau ada orang nak colek anak aku ke apa kan, na'udzubillah min zalik, minta jauh. Tapi kalau ada macam gitu cara jawab. Petik nama orang. Nak selamat kena petik nama orang. Jangan ke depan sangat. Kita kena petik nama. Kosok. Lap. Gatal. Memang kau gatal ke Iman? Gatal. Memang kau gatal. Memang kau gatal. Okey. Oh iya ke? Ikmal ada lah. Mal, gulak mal, malam ni mal. Nanti aku capak ke? Macam kincir angin. Tak. Aku ni dah macam apa ni, Teletubbies. Aku rasa macam aku Teletubbies. Aku rasa macam aku mempromosi Teletubbies. Bau-bau kesayangan yang mana? Bau-bau kesayangan? Apa maksud bau-bau kesayangan lah? Sebab saya ada seorang je kesayangan dalam hati saya. Jadi saya tak tahulah apa cakap tu. Saya tak faham lah. Yang saya tahu kesayangan saya cerita lah bau dia. Tak nak blushing. Macam Ikmal je. Mat, cuba gila sekali. Okay, aku akan buat macam ni. Setiap kali dapat kiss daripada gift kiss tu, aku akan Goal! Okay. Sebab kalau Ikmal, dia kena kiss dia macam gitu kan. Aku akan dapat je Goal! Kiak. Mal, bagi lagi Mal. Pause ke apa Mal? Tak nampak lah. Gift kecil. Tak nampak lah. Tak clear lah. Sebab dah pakai apa prop ni, jadi macam tak clear. Cuba pause. Kalau pause kan dia lagi apa, dia lagi nampak kan. Dia lagi orang kata jelas lah. Sebab dia ada bunyi apa semua. Bila dia dive tu ada bunyi. Jadi mudah perasan lah. Kalau macam bagi love ke gitu tak. Goal! Okay, dah boleh sambungkan je. Okay, korang nak tahu top 3 bau yang creamy. Bau yang creamy saya rasa vanilla creamy, saw, butterscotch pun. Butterscotch ni dia macam caramel sikit, dia bukan creamy. Apa lagi lah bau-bau creamy betul. Caramel banyak. Kalau creamy saya rasa vanilla creamy, strawberry smoothie. Sebab dia ada yogurt sikit kan. So adalah bau-bau cream sikit. Lepas tu bau durian crepe pun bau-bau creamy. Apa lagi? Cheesecake. Cheesecake of course lah. Memang ada ni kan. Bau cheesecake. Tahan lama tak bau dia? Jangan risau, Raja Perfume tahan lama. Minta je dapat. Come on lah. Cuba minta singa pula. Malah ada lagi ke dalam live. Kalau ada orang cakap malah bukan aku cakap. Aku rasa tak dapat tu, tapi tak. Orang cakap lah, aku tak cakap. Aku tak kisah singa ke tak singa, cinta aku kepada kau tetap sama. Ya, Astagfirullahaladzim. Dia cabut. Astagfirullahaladzim.
Tadi akak kat KB Mall kan? Tak ada. Akak kat KL. Akak dekat cyber. Apa pasal pula akak dekat KB Mall? Mana Ikmal Azan? Ada je tu. Dia tengah ready lah tu. Malam ni dia live kat Asia. Korang pergi tengok tau. Posa ni ingat tu. Yelah. Bau yang paling sedap mana? Bau yang paling sedap saya suka kunafa pistachio. Aku rasa aku dah ulang nak dekat 10 kali ni. Tapi tak apa. Niaga memang macam ini. Kita kena bagi tahu apa yang terbaik supaya orang boleh memilih yang terbaik. Jadi, yang paling sedap kunafa pistachio ni menurut saya tau, menurut saya. Kunafa pistachio, Elmer London, vanilla creamy, honeydew bingsu, strawberry smoothie, mojito lychee. Tu. Itu yang paling on top yang saya dan Ikmal suka. Kalau yang lain pun seronok, cuma ini orang kata yang saya suka lah kan. Red Velvet pun sedap juga. Chocolate candy macam sedap. Chocolate candy ni bau dia manis. Bau dia manis yang memang sesuai dipakai untuk contohnya akak-akak yang bekerja dalam office yang sukakan bau-bau yang agak menyerlah, yang bau-bau yang define diri akak ni, orang yang meriah, orang-orang yang happy go lucky. Ini dia bau dia kan. Ni untuk cikgu-cikgu sekolah pun boleh kan, yang mana kalau hari-hari menghadap budak kecil tu. Ni dia bau chocolate candy kak. Bau butterscotch ni ialah bau-bauan yang manja-manja, bau-bau yang memang boleh melaporkan perut orang yang lalu sebelah awak. Kalau rasa macam nak pedajal orang bulan puasa ni, pakailah butterscotch banyak-banyak. Biar orang rasa macam aku lapar tau, kau pakai butterscotch kenapa? Macam gitu. Ini dia. Kalau bau durian crepe ni, jangan risau. Bau durian crepe ni bau dia bukan macam bau durian. Ini ialah bau crepe durian. Crepe tu dulu bau dia. Bau-bau krim, bau-bau krim yang fresh tu kan, bau-bau susu krim yang fresh tu. Ni dia bau dia. Adalah sikit lah bau durian, tapi dia bukan bau-bau durian yang menyakitkan hati. Saya cakap jujur lah kak. Bau mojito lychee yang atas kepala saya ni, mojito lychee ni pula bau kesukaan Ikmal Noor. Dia memang sangat-sangat suka bau mojito lychee ni. Dia akan berdebat dengan saya walaupun kita orang tengah duduk dalam kereta Alza Raja Perfume. Kita akan berdebat pasal mojito lychee. Saya tak faham apa yang dia suka sangat mojito lychee ni, padahal saya suka kunafa pistachio. Dia tak habis-habis. Bau mojito lychee ni sedap. Bau dia manis tapi sedap. Dia tak annoy langsung. Aku macam kau betul. Aku macam itu je. Tapi dia suka bau mojito lychee. Kalau cheesecake ni pula bau cheesecake ni pula ialah bau-bauan yang memang ada masam-masam cheese tu. Tapi dia bukan masam-masam yang tak sedap tau. Dia bau masam-masam yang memang orang kata geram kalau bau tu. Macam alah, macamnya itu. Macam tu. Ayumi, terima kasih. Jadi ikutlah cerita rasa masing-masing. Tengok dekat beg kuning. Saya ada letak dekat beg kuning tu. Awak tengoklah, awak shopping lah puas-puas. Awak tengok mana yang awak rasa berkenan. Kalau rasa takut nak try yang besar punya, ambil yang kecil yang RM10 je tu. Ambil satu, ambil dua. Kalau rasa nak layer-layer kan, nak eksperimen bau-bau dia macam mana, masukkan dalam korang punya add to cart tu banyak sikit. Lepas tu check out. Settle. Okay, dah order. Saya live ni sampai pukul 5 je tau. Ni habis pukul 5 ni saya end. Maksudnya dah tak dapat harga ni. Harga yang kecil ni kan, harga asal dia RM15 tau. Tapi dalam live saya ni saya letak RM10 je. Jadi waktu tengah RM10 ni ambil je. Budak-budak boleh makan tak? Budak-budak boleh makan lepas buka, kalau budak-budak terpuasa. Tapi kalau budak-budak tu masih tak puasa lagi, boleh makan. Bukan perfume ni tau. Tak kisahlah nak makan apa pun, yang penting bukan perfume. Faham Bau butterscotch tu mana? Bau butterscotch. Ni bau butterscotch. Contohnya bau butterscotch ni. Dia macam ada satu bau ni. Apa bau dia?
Kalau aku dapat describe bau tu, korang akan faham macam mana bau dia. Dia bau dia macam ada bau apa ya? Saya tak dapat nak describe lah, tapi dia bau bau butterscotch lah. Dia macam bau roti gardenia, bau scotch yang memang sedap lah. Ini bau dia. Dia bukan bau macam Famous Amos tu. Itu bau cookies. Cookies lain. Dia bau kilang kuih. Tahu tak bau kilang kuih? Pernah tak pergi kilang-kilang yang jual kuih banyak-banyak? Bau bakery lah, bau bakery. Ya, bau bakery. Ya Allah, aku jaga pergi bakery. Bau margarine ke apa tak tahulah. Dia ada bau, satu bau tu. Kau masuk tu kan, kau ada bau yang macam apanya? Macam tu. Bau butter cookies. Yelah kot. Tapi dia bau butterscotch. Bau dekat kilang bakery tu, kau orang campur dengan bau roti gardenia butterscotch, kau akan dapat bau butterscotch ni. Mana bau butterscotch tadi ni? Ni. Sangat-sangat sedap. Bau roti boy. Roti boy macam lain sikit. Aiskrim bau macam mana? Aiskrim dia macam lebih kurang dengan bau coklat candy, tapi bau aiskrim tu dia ada lemak-lemak aiskrim tu. Aiskrim kan lemak-lemak sikit kan? Tu. Bau caramel gula plus krim. Lebih kurang lah, lebih kurang. Kalau kau rasa macam nak tahu macam mana sangat bau dia, kau beli. Beli ambil RM10 je. Tak payah ambil besar. Ambil RM10 je. Kawan-kawan try lah bau. Kalau sedap kau repeat order. Kalau rasa sedap baru repeat order. Sekarang ni, buat masa sekarang, kalau rasa belum pernah try Raja Perfume, ambil yang RM10. Jangan ambil yang besar terus. Sekarang takut tak kena tekak kan, rasa nyesal pula beli. Beli yang RM10 je tak apa. Beli je yang RM10 satu, try. Kalau rasa okey baru repeat order, beli yang besar pula. Macam tu je cara beli dia. Senang je. Tak payahlah sekali beli terus yang besar 5. Memanglah sale tu sedap, tapi takut awak tak puas hati. Saya nak menjual biar awak puas hati. Awak beli tu puas hati. Kalau awak beli puas hati, saya sangat-sangat lagi berpuas hati. Manis yang mana? Kalau nak manis-manis, ambil strawberry chocolate candy, strawberry smoothie. Ada masam-masam sikit tapi dia ada manis juga. Mojito lychee, dia ada bau manis-manis pudina sikit. Ada bau pudina sikit tu. Lepas tu chocolate moist pun bau-bau manis juga. Butterscotch pun boleh. Kalau rasa nak bau-bau caramel ke, nak bukan caramel, nak bau-bau bakery, nak bau-bau butter sikit, ambil yang butterscotch. Itu semua manis-manis. Kalau nak bau-bau yang memang sesuai untuk di waktu-waktu panas, di luar, di outdoor, ambil honeydew bingsu. Honeydew bingsu untuk outdoor memang on top. Honeydew bingsu memang, walaupun honeydew ni saya mengaku memang bau-bau dia awam. Bukan bau yang ni tau, maksudnya honeydew. Bau honeydew memang bau awam, tapi bau awam dia ialah bau awam yang sedap, yang orang takkan menjauh bila kau pakai. Memang orang suka bau honeydew. Aku rasa ada je orang kata memang buat kajian dah. Honeydew memang bau-bau yang sedap di bau. Vanilla creamy, bau dia bau-bau yang sangat lembut. Mana tadi bau vanilla creamy? Aku dah lupa dah macam mana bau dia. Ni. Bau vanilla creamy ni. Okey, bau vanilla creamy ni bau-bau yang sangat manja, bau-bau yang memang lovely, bau-bau yang macam kalau korang pergi marhaban, korang salam tangan seorang makcik yang dia dah umur 80 tu sangat, yang dah umur 60 lebih tapi masih sihat, masih ideal, masih pandai pakai gencu, masih pandai bermakeup dan duduk sangat ayu dekat tengah-tengah celahan makcik-makcik di taman tu. Itulah dia bau vanilla creamy, bau makcik yang kaya, yang baru dapat duit KWSP tak guna sesen pun. Bau makcik-makcik yang memang selalu beli pokok bonsai dekat Eko. Memang bau-bau tu dia bau-bau yang manja. Bau makcik-makcik yang memang ada duit sekelepuk sekali dapat. Saya tak tahu nak bagi tahu macam mana, tapi macam tu lah bau dia. Bau-bau makcik yang ada suami bawa teksi, suami dia sangat setia dengan dia sampai ke hujung nyawa, insya-Allah, alhamdulillah.
Laki dia bawa teksi, makcik tu pagi-pagi potong pokok bunga. Lepas tu suami dia balik makan tengah hari, hidup bahagia. Yang macam kalau ada perempuan lain nak goda suami makcik tu pun, makcik tu punya suami macam tak terusik langsung. Dia tetap bawa teksi dengan setianya. Faham ke maksud aku? Dia memang bau-bau feminin yang sangat clean, yang sangat manja, yang sangat makcik-makcik yang aku malah nak describe lagi. Aku describe kan banyak lagi cerita orang aku cerita. Makcik-makcik yang ada anak contoh ada anak perempuan ni hisap rokok. Tapi makcik tu macam, anak jangan macam gitu, tak sihat. Paru-paru ada 2 je kan. Nak hisap rokok boleh, tapi make sure paru-paru ada 4 baru boleh hisap rokok. Kalau setakat ada 2 jangan hisap rokok, menyusahkan orang nanti. Dia mak-mak yang macam gitu, soft spoken dia. Boleh ke faham maksud saya? Lebih kurang lah. Feminin ya. Itu bau aduh, tersengkang dekat tekak, sakit je. Gini itu dia bau-bauan vanilla creamy. Jadi kalau korang nak saya describe yang mana lagi? Nak saya describe bau apa pula? Saya describe kan mengikut orang kata karakter si pemakai dia. Nak bau apa? Terima kasih. Bagi saya bunga, thank you. Okay, kau nak bau apa? Strawberry smoothie. Okay, strawberry smoothie. Dia bau awam. Okay, dia tak bau awam. Strawberry smoothie dia tak bau awam disebabkan dia bukan hanya ada note strawberry saja. Dia ada note yogurt sikit. Dia ada note masam-masam yogurt, masam-masam strawberry tu semua dapat. Like very complete. Dia sangat-sangat seimbang. Dia yang awam tu bau strawberry. Bau strawberry banyak. Body mist ada bau strawberry. Macam-macam jenis brand dah ada bau strawberry. Tapi diorang tak ada bau smoothie tu. Bau yogurt, masa-masa yogurt tu yang dah dipadukan dengan strawberry, diorang tak ada. Jadi kalau korang rasa korang nak bau yang rasa fresh, bau yang baru, bau yang korang tak pernah bau, ambil yang strawberry smoothie, ambil yang RM10 punya. Ambil yang kecil dulu. Kalau korang tak pernah bau, ambil yang kecil dulu. Beli sampai rumah bau. Kalau okey, baru repeat balik. Okey. Bau strawberry smoothie ni ialah bau abang-abang tak bau akak-akak. Bau akak-akak yang selalu pergi gym. Dia akak-akak yang badan dia muscular, kan, bau badan-badan dia macam ada tone-tone sikit, ada muscle-muscle yang macam segan-segan silu nak keluar, tak nak keluar. Dia macam ada tak ada dekat situ, bicep yang macam ada tak ada. Dia orang pakai baju nak pergi gym. Dia bau-bau macam-macam strawberry yang macam segar, tapi dia nampak macam ready nak pergi gym. Itu ialah bau akak-akak macam gitu. Itulah bau dia strawberry smoothie kak. Itulah bau dia. Bau macam-macam wangi. Bau macam-macam yang macam, oh ni wangi kau ni. Macam gitu. Itu dia. Red velvet layer dengan Elmer London best. Dia dry down lagi wangi. Yes, exactly, betul. Absolutely. Hello mate. It's amazing. A very good morning. Chocolate candy macam mana? Chocolate candy pula bau Cikgu Taska. Bau Cikgu Tadika yang memang bau Cikgu Tadika yang memang, saya nak cakap dia garang tidak. Tak okey. Bau Cikgu Tadika yang datang-datang kerja je, budak-budak akan berlari ke arah dia. Budak-budak akan berlari peluk dia punya skirt sebab dia banyak spray kat skirt je. Dia banyak spray dekat dia punya kain. Jadi budak-budak tu peluk kaki dia. Cikgu. Dia memang tumpuan, seorang guru tumpuan yang menjadi tumpuan lah. Macam gitu. Itu bau strawberry candy. Chocolate candy. Pergi kelas atau college. Okay, kalau nak pergi kelas atau college, saya suggest vanilla creamy. Saya suggestkan bau-bau. Untuk lelaki, kunafa pistachio boleh bawa pergi kelas. Kalau perempuan boleh ambil
Apa lagi coklat moist pun boleh kalau nak pergi kelas, sebab dia bau-bau macam manja-manja juga kan. Lepas tu kalau macam kelas korang tu banyak berada di luar bilik ataupun outdoor, boleh ambil honeydew bingsu, boleh ambil strawberry smoothie juga. Itu antara cadangan saya lah. Bau-bau manis strawberry smoothie, mojito lychee, bau-bau manis ni coklat candy, cheesecake boleh juga. Apa lagi? Korang tengok je. Dia memang bau dia ikut makanan yang korang beli tu lah. Ikut nama makanan tu. Korang tahu ni semua ni ada bau dia kan. Ni semua ni kalau coklat candy dan nama candy, mesti manis. Dia gitu. Popcorn caramel. Okay, popcorn caramel. Alah, kita tak tunjuk lagi popcorn caramel lah. Mana popcorn caramel lah? Tadi ada. Sekarang hilang pula dah. Mana popcorn caramel ni, ya Allah? Ya Allah, mana popcorn caramel? Tadi sumpah ada popcorn caramel. Gatal lah hidung saya. Gatal. Hai, saya Saza. Oh, hai. Soft tapi tak manis sangat. Okay, vanilla creamy. Sampai pakai telekung. Saya ni kan memang orang kata everyday here. Memang saya pakai telekung. Ini dia popcorn caramel. Inilah. Ada je. Ada. Yang kecil punya. Tak nak besar. Nak pergi tengok wayang. Kita tengok wayang? Popcorn caramel. Oh ya. Ini kalau nak pergi tengok wayang ke apa boleh. Nak pergi tengok wayang boleh pakai. Bau-bau kat wayang. Betul. Macam Arab lah Nazrah. Saya bukan macam Arab. Arab tu yang macam saya. Okay, Hazan suka ni popcorn caramel ni. Dia bau-bau. Korang pernah pergi wayang kan? Korang pernah pergi dekat wayang tu kan, area-area wayang tu akan penuh dengan bau popcorn kan? Inilah bau dia. Exactly, sama. Inilah bau popcorn yang dah dimasak tu kan, yang banyak dalam peti tu kan. Bila dia scoop popcorn tu kan, ada bau popcorn tu kan. Itu bau dia. Saya dah tak payah. Yang ni saya tak payah banyak-banyak cerita. Korang dah tahu dah bau dia sebenarnya. Memang bau popcorn, MBO, popcorn golden screen apa segala tu. Memang inilah bau dia. Popcorn ya. Bau lapar ya. Memang bau yang melaporkan. Bau-bau yang melaporkan kita. Waalaikumsalam. Popcorn kira budak sekolah rendah suka bau dia. Ya. Pun sedap. Ya, betul. Boleh bawa solat? Boleh. Produk-produk Raja Perfume, bauan-bauan Raja Perfume, semua boleh bawa solat. Jangan risau. Semua boleh bawa solat. Semua ialah mesra Islam Muslim friendly. Gatal lah hidung ni. Okey, apa lagi soalan nak tanya-tanya? Saya tinggal berapa minit saja lagi baki. Kita ada 20 minit lebih macam gitu je. Lepas tu saya dah nak end live. Saya end live ke korang tak dapat dah harga asal? Korang dah tak dapat dah harga promo. Mem nak bawa Ikmal. Bawa Ikmal ambil mojito lychee je. Ambil mojito lychee kak. Mojito lychee memang bawa Ikmal lah tu. Dia sukalah tu. Dia sukalah bau-bau yang bau-bau mojito lychee dia sukalah. Bau strawberry smoothie macam mana? Bau strawberry smoothie, bau dia bau-bau strawberry yang masam tu. Tapi bau strawberry masam yang sedap. Pernah makan tak strawberry? Strawberry tu masam tapi dia ada satu sense yang macam wanginya strawberry ni, faham tak? Dia macam tu bau dia. Lepas tu dia ada bau-bau yogurt masam. Mem rindu ketua tak? Dah call. So semalas sebelum tidur pun ada call. So kiranya nak cakap rindu tu
Sikit lah. Kalau bercakap pasal Ikmal Noh ni, bila dia tak ada tu, saya adalah sikit rasa tenang kan dia tak ada kan. Tapi bila lama sangat dia tak ada tu, rasa macam kosong pula rasa. Sebab kalau dia ada, dia lah buat saya gelak. Dia lah yang tolong buat saya gelak-gelak macam orang tak betul. Saya selama ni berkawan dengan orang lain, saya gelak tu masih nengok macam waras lagi saya gelak. Bila dengan dia saya gelak tu dah nampak dah, saya ni sebenarnya ada potensi nak ke Tanjung Rambutan. Cuma saya tak pergi check. Bila saya gelak dengan dia macam gitu, baru nampak diri saya tu. Bila dengan orang lain saya gelak normal lagi. Masih orang kata dengar macam orang kaya gelak. Bila gelak dengan Ikmal, oh kantoi. Tu bila dia tak ada ni, rasa macam dah duduk berjauhan ni kan, adalah sikit rasa macam rindunya area-area sana. Macam itulah lebih kurang. Gelak orang kaya ya. Azan suka bau mana? Kalau saya suka kunafa pistachio, vanilla creamy, Elmer London dengan honeydew bingsu. Ya. Kalau yang Ikmal suka mojito lychee, strawberry smoothie, dia suka lah. Lagi-lagi bau apa lagi kunafa pistachio kot, saya tak tahu. Tapi yang tu saya suka. Kunafa pistachio saya suka. Bau red velvet macam bau red velvet. Macam bau kuih red velvet. Sama je, tak ada beza pun. Ni bau red velvet yang ni. Ni 355ml tau. Kalau korang yang mana baru-baru nak try, korang yang macam tak tahu lagi bau dia macam mana, tak tahu lagi kena ke tak, korang ambil RM10 je. Jangan ambil yang besar-besar. Okay, bau red velvet ni bau mak-mak yang, kalau dekat marhaban tu, kalau tadi tu makcik-makcik yang suami dia setia kan. Okay, kalau ni pula bau red velvet ni ialah bau makcik-makcik yang suami dia polis. Itu macam Mak Ikmal je. Okay, saya tukarlah sikit. Dia bau makcik-makcik yang makcik tu suami dia pegawai, komando, askar, memang tegeng punya, yang memang garang punya, yang macam hari-hari pergi mana-mana suami dia akan dukung bini dia ni pergi pasar, pergi mana-mana berdukung. Memang makcik-makcik yang memang dilarang berjalan pun suami dia tak bagi. Memang suami dia jaga on top punya. Faham tak maksud saya? Kenapa berasap lah tu? Orang bakar sampah ke? Aku mulalah nak jadi jiran yang kepoh. Kenapa ada asap tu? Panggil lah orang aku dah mula dah. Okay, yang memang bini dia tu pun masa sebelum pencen, makcik tu selalu join bakat. Memang selalu join. Kalau bakat tu ada main bola jaring, dia memang akan join. Dia bau-bau makcik-makcik yang berkejaya sebagai suri rumah tangga tu. Dia ada kejaya dia sendiri, kejaya tepi-tepi dia. Walaupun dia buat kerja-kerja tu tak ada gaji, tapi dia memang buat juga. Lepas tu memang laki dia ni memang laki yang sejenis jantan betul, yang memang komando. Yang kalau laki dia ni nak berjalan, ada kucing tu tabik dulu baru jalan depan dia. Okay, faham tak maksud saya? Itulah bau strawberry smoothie. Bukan strawberry smoothie, red velvet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal. أشهد أن لا
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ha. Kan? Tengok G buat apa kat dapur. Itulah. Nasib baiklah saya ni betul-betul sebelah dapur tau. Jadi Haji dia tak ada peluang nak tegur air sirap ke apa ke. Dia tak ada peluang sebab saya memang ada kat sini. Saya pun air sirap semua saya dah letak tempat tinggi-tinggi yang memang dia tak sampai nak ambil. Mengumpat apa tu? Orang tanya, orang kata elok-elok tengok G takut tegur sirap kat dapur. Orang tu kau main bilik dia kan pergi tidur. Haji tengah kemar bilik lah. Korang ni tak baik lah cakap macam tu kat dia. Apalah korang ni. Rumah depan masjid kat bukan? Ada akak jerung. Salah seorang akak jerung bagi kita orang jam azan. Jam yang memang dia akan azan. Jam azan tu. Tu yang kalau dia azan memang kuat lah. Satu rumah akan dengar. Dapat filter minyak wangi ni. Ini bukan filter tak? Ini betul ni. Korang ada masa lagi 9 minit saja sebelum saya end live. 9 minit je tinggal. Jadi 9 minit yang ada ni korang buat manfaatkan untuk membeli Raja Perfume. Sebab harga asal dia lepas ni akan muncul semula, ya. Sekarang ni harga promo lagi. Mana yang sekarang RM10 akan jadi RM15. Mana yang sekarang RM35 akan menjadi RM75, tak silap saya. Jadi korang kenalah laju-laju Grab. Sementara ada masa lagi. Pukul 5 saya dah end dah. Kreatif betul man. Saya ni ikut je apa orang suruh. Dan support man. Terima kasih. Untuk budak lelaki sekolah rendah sesuai buat. Okay, budak-budak lelaki ni biasa dia akan berpeluh lebat sikit kan daripada budak perempuan. Jadi saya suggestkan untuk anak-anak lelaki pakaikan dia kalau pergi sekolah pakai honeydew bingsu. Itu memang wangi, memang boleh potong bau-bau peluh anak-anak akak. Tak pun kalau anak-anak lelaki tu dah sekolah menengah, dah orang kata dah matang sikit, dah besar sikit, akak bagi dia pakai kunafa pistachio ataupun almond London. Sebab itu memang bau-bau lelaki, bau-bau kacang, bau-bau nati. Mak Zawiyah, mak dia suka bau-bau yang manis-manis biasanya. Mak saya dia tak pernah try lagi. Mak saya sebelum ni dia pakai yang red velvet. Bukan red velvet, apa yang warna purple tu, purple velvet. Apa yang dia Most Wanted sebelah tu, sebelah Most Wanted. Apa yang saya lupa nama yang purple tu. Mak saya pakai yang tu sebelum ni. Royal Velvet. Ya, Royal Velvet. Mak saya pakai Royal Velvet. Tapi kalau yang macam bau-bau makanan ni, mak saya belum sempat bau lagi. Sebab hari tu saya balik Melaka, saya tak bawa kotak Raja Perfume. So saya tak sempat nak bagi mak saya bau. Tapi saya rasa mak saya akan suka bau red velvet. Sebab dia bau-bau sebab tu saya bagi contoh,
bau dia ialah bau-bau perempuan yang suka join bakat, bau-bau wanita yang memang orang kata ada suami komando garang acah-acah tagik. Memang itu mak ayah saya lah tu. Mak saya suka bau-bau red velvet. Dia suka bau-bau manis yang matang. Faham tak? Faham ke maksud saya manis-manis matang? Manis-manis yang memang akak-akak wanita-wanita yang matang pakai. Bakat main bola jaring. Ya, mak saya dulu suka join bakat. Mak saya suka main bola jaring dulu. Favorite sport mak saya bola jaring. Kalau macam anak dia suka bola-bola api. Ibu Noi suka bau mana? Alamak, kalau Ibu Noi saya tak sure. Tapi kalau kata Ibu Noi, nanti saya tanyalah Ibu Noi macam Ibu Noi suka yang mana. Nanti mungkin kita akan call Ibu Noi ke kan. Nanti saya akan tanyalah. Tapi tak bolehlah tunjuk kat korang. Sebab Ibu Noi tu kan nanti jadi ibu saya, insyaAllah. Ada rezeki kan, ada jodoh. Jadi nanti apa-apa saya bagi tahu korang Ibu Noi suka yang mana. Ya Allah, minta-minta lah Ibu Noi tak tengok. Malulah macam gini rupa. Rasa macam tak senonoh pula kalau Ibu Noi tengah tengok. Minta maaf ya Ibu Noi kalau Ibu Noi tengah tengok ni. Cari rezeki biasalah. Macam teletabis dah rupa. Minta maaf ya. Bau fresh yang mana? Bau fresh, kalau nak bau betul-betul fresh, Honeydew Bingsu itu bau yang paling fresh. Honeydew Bingsu yang ni kan. Ini kotak dia warna hijau. Bingsu Honeydew. Bingsu Honeydew ni bau dia sangat fresh, sangat-sangat memang white projection. Ini bau yang memang akan penuhi ruangan di mana sahaja korang tengah berdiri. Di situlah dia akan penuhi bau tu. Bau honeydew ni memang akan merebak ke orang lain. Ya. Bau vanila ada. Bau vanila ada. Ambil vanila creamy. Yang mana bau gegel, mostly line up Raja Perfume untuk bauan yang bau makanan ni mostly memang untuk wanita. Yang semua bau wanita kecuali kunafa pistachio, popcorn caramel, kunafa pistachio dengan ni apa ni, Elmer London. 3 tu je yang saya rasa bau-bau nak ke arah lelaki. Yang lain semua perempuan sesuai pakai. Yang lain mostly semua perempuan yang sesuai pakai. Bau-bau gegel memang semua kecuali Elmer London, kunafa pistachio, popcorn caramel. 3 tu bagi saya dia ada note-note yang lelaki banyak suka pakai lah. Brown sugar pun saya rasa perempuan suka pakai sebab dia bau-bau gula Melaka kan, bau-bau wangi kan. Tapi ada je lelaki yang minat. So tak salah, boleh je pakai. Tak ada masalah pun. Mojito lychee sedap tak bau dia? Sedap gila. Mojito lychee bau-bau segar yang manis. Bau manis tapi segar sikit. Sebab dia ada bau, dia ada not pudina sikit. Dia ada not pudina. So dia ada macam not soda sikit. Macam ada soda-soda, bau-bau gas. Dia macam bau-bau mojito lychee, air mojito tu kan dia macam ada apa, soda-soda kan, air dia tu kan. Jadi dia macam tu lah. Bau dia ada segar-segar, ada fresh. Cepat 3 minit lagi 3 minit saya end live. Bingsu tu lama-lama nanti bau dia sedap. Awak spray je pun dah sedap dah actually bau dia. Sebab bau dia sangat-sangat strong. Bau honeydew bingsu dia strong yang fresh yang strong. Yeah. Okay, beli dah kunafa air. Terima kasih. Saya kejap lagi nak pergi bazar. Nak pergi bazar Ramadan. Nak pergi beli ayam madu dengan tafufa. Wah, sedap je. Sikit lagi. Sikit lagi. Bazar mana? Mana boleh bagi tahu? Nanti kan korang pergi habiskan ayam madu dia, aku tak sempat beli. Dua minit lagi. Ada lagi. Bazar Batu Empat. Lamanya tak pergi bazar kat keluar. Rindunya. Bazar kat, doakan madam tu, semoga dipermudahkan segala urusan madam. Madam dah ni ke? Dah apa namanya tu? Dah due date
Kalau orang nak bersalin due date dah nama dia. Madam dah due date ke? Tasha, madam dah due date ke? Tasha, madam dah due Tasha. Aku mesti Tasha stress kan? Jadi moderator aku. Mesti Tasha macam, tak nak dah lah jadi moderator Hazan ni, serabut. Due deliver baby. Dah due ke? Ke dah? Asal dia tak jawab Asal dia tak jawab aku tanya. Oh, dah dekat dalam labor room. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Ya Allah ya Tuhanku, semoga Bos Long dan Madam dipermudahkan urusan dalam menyambut cahaya mata yang baru ni ya Allah. Semoga zuriat Madam dan Bos Long tumbuh membesar menjadi zuriat yang baik, zuriat yang bakal membantu mereka di usia tua mereka nanti ya Allah. Semoga sihat walafiat semuanya, semoga mudah urusan, semoga rasa sakit yang Madam akan alami tu tak terasa sangat ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey geng, Madam dah order semalam, tengah tunggu baby keluar. Ya Allah, minta-minta lah Madam letak nama baby tu, kalau perempuan Nazrah, kalau lelaki Hazan. Amin. Okay. Okay, dah pukul 5 geng. Jadi korang sementara saya nak cakap perkara-perkara yang last-last ni, korang bolehlah tengok-tengok last dulu sebelum harga kembali kepada harga asal. Kalau korang rasa nak dapatkan perfume-perfume yang bau long lasting, yang bau unik-unik, yang mana bau dia kurang awam berbanding dengan perfume lain, kalau korang rasa nak perfume-perfume yang baunya tu bau-bau makanan, ada yang minat orang macam-macam kan. Jadi tengok dekat beg kuning Raja Perfume, ataupun pergi dekat showcase dekat akaun saya ada, dekat akaun Raja Perfume ada. Boleh tengok beg kuning tu semua. Korang boleh check out dekat situ. Check out, saya suggestkan check out hanya dalam live saja, sebab dalam live harga memang dia akan cut lah kan. Jadi tapi ikut korang nak beli macam mana pun. Kalau beli yang botol besar 35ml, korang akan dapat satu nama dalam CB tau. Ingat, botol besar ada nama satu dalam CB. Kalau botol kecil tak ada. Tapi ikut korang nak beli mana satu. Kepada yang dah membeli, terima kasih banyak. Semoga apa yang korang beli ni korang berpuas hati lepas dah dapat nanti kan. Kalau ada kekurangan ke daripada pihak Raja Perfume, pihak saya, Ikmal ke, dan semualah yang terlibat dengan Raja Perfume, korang roger-roger je, korang DM je, InsyaAllah kita akan improve. Okay, terima kasih banyak yang mana dah dan beli. Kita jumpa lagi InsyaAllah next live. Saya nak pergi bazar sekejap lagi. Korang berbuka elok-elok, selamat berbuka semua. Okay, bye-bye, happy iftar. Bye-bye. 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 Jangan lupa follow Tasha gang. Tasha here. Tasha ni ni moderator saya kalau saya buat live santai ni. Dia ni Raja Perfume. Follow lah kak. Follow lah etek. Okay lah. Bye-bye. Happy iftar semua. Assalamualaikum. Orang ini. Inilah yang terjadi. Dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa saya